Korang buat bisnes dari rumah, stop bayar bil elektrik dan internet, pakai duit poket sendiri 100%. Okay? Ramai founder dan usahawan kecil tak tahu rahsia ni. Kalau korang run bisnes dari rumah secara sah, korang sebenarnya boleh jadikan rumah tu sebagai pejabat dan claim perbelanjaan syarikat. Okay? Lembaga hasil benarkan nama dia Home Office Deduction atau potongan perbelanjaan pejabat di rumah. Tak kiralah korang buat live TikTok ke, packing parcel ataupun buat kerja admin dari bilik. Contoh 20% keluasan rumah sama dengan 20% boleh claim. Macam mana nak kira? Senang je. Katakan kalau keluasan bilik khas yang korang guna untuk bisnes tu adalah 20% daripada jumlah keluasan rumah, bermakna 20% daripada sewa rumah bulanan, 20% bil elektrik, 20% bil internet wifi, korang boleh tolak sebagai perbelanjaan bisnes. Cuba darabkan dengan 12 bulan. Bayangkan berapa ribu ringgit korang boleh jimatkan daripada cukai syarikat setiap tahun. Duit penjimatan tu boleh rolling buat modal ads atau tambah stok. Tapi jangan main bantai je claim semua. Ada syarat dia. Satu, ruang tu mesti khas untuk bisnes. Bukan tempat korang tidur sambil layan Netflix. Korang wajib simpan semua resit dan bil elok-elok sebagai bukti kalau LHDN buat audit. Rugi sangat kalau korang tak claim hak korang sebagai usahawan. So, jangan lupa consult accountant korang untuk pengiraan yang tepat. Save video ni untuk rujukan masa declare cukai nanti dan share dekat kawan-kawan yang asyik kerja dari rumah tu dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase. Okay? Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.